Isu keselamatan di sekolah. Ada yang mendakwa sekolah bukan lagi tempat selamat. Apakah reaksi pihak yang terlibat? Nantikan selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami melaporkan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Desa Cepaka bagi bertanyakan, bagi mencari, bagi menilai dan juga mengupas isu-isu keselamatan di sekolah yang hangat diperkatakan ketika ini. Kita bersama hari ini dengan seorang guru kaunseling di Sekolah Menengah Kebangsaan Desa Cepaka, nilai Negeri 9. Jadi sejak kebelakangan ni masyarakat dikejutkan dengan pelbagai kes yang melibatkan keselamatan murid di sekolah lah. Jadi dengan adanya pelbagai kes ni menyebabkan kebimbangan pihak ibu bapa serta masyarakat di luar terhadap perlindungan dan kesejahteraan pelajar di sekolah. Sebenarnya pihak KPM melalui sekolah, kita dah ada beberapa akta dan juga peraturan lah dalam memastikan keselamatan murid. Sebab itulah kita perlukan satu peraturan yang selaras supaya pelajar faham apa yang boleh, apa yang tak boleh. Dan susulan beberapa kes yang memang ketika ini viral, contoh seperti yang saya petik, sepertinya kes Zara Kairina. Apakah aspek paling penting yang perlu diberi perhatian oleh pihak sekolah atas kes-kes yang berlaku ni? Sebenarnya pertemuan budaya, pertemuan cara dibesarkan, pertemuan bagaimana mereka membawa diri sebenarnya selalu menjadi salah satu punca kita ajar murid apakah the best way. Tapi sebaik-baiknya bila kita menyantuni pelajar, kita ajar yang terbaik yang boleh diterima oleh masyarakat. Apakah peranan guru dalam mengesan tanda-tanda awal sebelum suatu kejadian itu berlaku, risiko atau masalah yang mungkin dihadapi oleh murid tersebut? Kita juga memperkasakan kefungsian kepimpinan pelajar. Kalau kat sekolah ni, kita dah ada lima kelompok pemimpin pelajar. Biasa kita dengar pengawas kan. Kita juga ada PSS, PRS, kita ada Badan Dakwah dan kita ada MKT, Majlis Ketua Tingkatan. Jadi kita perkasakan kelima-lima badan ini. Kemudian kita ada juga membuat pungutan suara. Mereka boleh membuat aduan melalui kotak-kotak aduan yang kita dah letakkan. Apakah pengajaran yang boleh diambil oleh warga pendidik serta langkah yang wajar diambil? Kami melihat sekecil mana pun isu perlu disantuni. Kadang-kadang benda tu nampak macam kecil, tapi kalau kita tak handle dengan baik, kemungkinan akan berterusan dan menjadi besar sehinggalah menyebabkan kita akan berhadapan dengan perkara yang lebih complicated sebab kita tak tangani daripada awal. Okay. Jadi sekian saja. Terima kasih Cikgu atas pandangan, atas nasihat dan juga atas perkongsian yang sangat bermakna. Kami bersama dengan dua orang pelajar daripada Sekolah Menengah Desa Cepaka. Kalau korang nampak ada benda-benda yang negatif berlaku kan, macam mana korang nak beri aduan tu? Beri aduan ke, jumpa cikgu ke? Ataupun korang menasihat terus ke? Kalau benda tu ada, saya terus report kat cikgu je lah. Sama juga, saya akan report kat cikgu. Macam mana korang nak kekalkan keselamatan? Bagi korang, apa yang kamu rasa kena tambahkan untuk supaya keselamatan di sekolah ni makin meningkat? Tinggikan disiplin dan jangan jadi budak manja. Dalam diri kita perlu ada seni pertahankan diri. Terima kasih korang, jawapan yang memang kita perlukan lah. Jadi sekian, terima kasih lah abang. Okay.